Ramai orang fokus pada dividen tahunan, tapi lupa tengok satu benda penting, iaitu pertumbuhan nilai yang sebenar. Emas walaupun tidak memberikan dividen, tetapi nilainya naik sekitar 10% setahun. Tetapi tahun lepas, tahun 2025, sepanjang tahun emas naik 50%. Walaupun tanpa buat apa-apa, senyap-senyap, nilai semakin berkembang. Untuk perak, selalu pula dipandang sebelah mata. Tetapi perak juga hakikatnya boleh naik sampai 100%. Yang sabar menabung, yang sabar menyimpan, dia akan tersenyum yang paling lebar. Untuk ASB pula, dividen sekitar 5.75%. Ianya stabil dan selamat. ASB sesuai untuk simpan cash flow dan kecairan jangka masa pendek. Low risk but low return. Jadi, mana yang paling bagus? Jawapannya bukan pilih satu, tuan-puan. Orang yang bijak, dia akan gabungkan ASB untuk aliran tunai dan simpanan kecemasan 3 bulan gaji, emas dan perak untuk simpanan jangka masa panjang dan melindungi inflasi. Sebab dalam jangka masa panjang, aset yang naik nilai lebih berkuasa daripada sekadar nombor yang bertambah. Musim gaji seperti sekarang adalah musim untuk menanam benih, musim menambah aset. Ianya bukan hari untuk tambah perbelanjaan, apatah lagi menambah beban hutang. Bagi tuan-puan yang nak saya bimbing cara untuk mulakan menabung aset emas, boleh rujuk pin pos saya, cara mudah daftar akaun, dan saya akan bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.